Dan kebanyakan daripada diorang ni akan cakap something like, kalau buat 23 jam ni tak sustainable, muscle kita akan loss, kita punya overall kesihatan akan makin merudum sebab metabolism pun akan affected ni semua. So aku rasa macam like, betul ke? Sebab kenapa aku cakap betul? First, aku question. Kehiduluan. Hello, selamat datang ke Solocast Kehiduluan. Dan selamat kembali lah kot. Selamat kembali kepada diri aku sendiri dan juga selamat kembali kepada you guys yang menonton Cikgu Luan ni dah lama sangat. Now dah 9 hingga 10 bulan kot aku dah lama gila tak buat konten. Last konten yang aku upload adalah pada bulan 12 2024. Now waktu aku shoot sekarang ni aku double check, adalah pada 26 September, which aku tak tahu aku nak publish bila, mungkin hujung bulan September ataupun awal Oktober lah kan. Dan kenapa aku decided untuk berhenti sekejap daripada buat konten yang panjang, duration panjang ataupun yang duration pendek ni, adalah disebabkan banyak faktor lah. Dan ya, ada banyak benda lah yang aku nak ceritakan untuk video kali ini. Let me go one by one lah. Tapi to those yang macam nak tahu the whole detail cerita aku, apa yang aku buat selama 9 hingga 10 bulan tak dengar berita ni, dekat social media pun aku dah jarang upload, and then dekat Facebook pun aku dah stop literally kan. Guna Facebook pun semata-mata untuk nak beli barang second hand tu semua. Korang boleh pergi dekat podcast Kaki Konten, which aku jadi guest dalam tu lah. So aku bukan co-host untuk episod tu, aku jadi guest dan projek tanya akulah pasal kehidupan aku, and then apa aku buat sampai aku boleh lost 20 kg dalam masa 4 bulan, which dalam video ni kita akan ceritakan dulu lah. Okay, so korang kena tengok yang itu dulu, sebab kalau tak video tu akan jadi panjang lah. Sebab kalau boleh video kali ni aku nak fokus kepada super duper technical, macam mana aku buat puasa sampai 6 hari, iaitu 143 jam, which is liquid diet lah ataupun water fasting. Aku buat juga puasa Islam yang lebih daripada 20 jam pun ada juga. Dan kita nak try tengok apa yang aku dah cuba buat dan mana tahu dapat manfaat lah. Okay, so aku ada buat skrip. Kalau tak tahu, kalau korang pasang kat sini kan, aku tak tahu aku nak tunjuk kepada you guys ke tak. Tapi aku ada buat beberapa point supaya kita tak terlepas pandang lah. So dalam episod kali ni basically aku nak ceritakan berkenaan dengan kenapa aku nak sangat buat puasa 143 jam. Sebab ramai juga yang tanya, kenapa nak buat sampai 143 jam? Kenapa tak buat just sekadar puasa IF 16 jam tapi make it a lifestyle, benda yang regularly, bukannya benda yang macam like kau buat seminggu and then kau tinggal sampai setahun 2 tahun ni semua. Ataupun kenapa Cikgu Ulan memilih untuk makan certain makanan, seperti contoh lauk pauk sahaja, tak makan nasi ni semua. So dalam episod kali ni aku nak ceritakan berkenaan dengan that particular objective terlebih dahulu, not so much on the technical side lah. Tapi let me check on my notes kejap. So basically lah kan, sebelum tu aku nak cerita, mereka kita pun baru nak start. Again, minta maaf kalau video intro ni macam panjang sikit, sebab benda ni pun aku baru nak start balik channel Solocast Kehiduluan aku. Aku nak kalau boleh, aku nak revamp balik Kehiduluan ni. Bukanlah nak revamp totally 100%, tapi dia lebih kepada, sebelum ni kan aku upload episod Solocast, satu episod topik A, tiba-tiba minggu depan upload lagi episod, tapi episod tu adalah episod yang topik dah berbeza. So kali ni aku nak try Solocast Kehiduluan ni, contoh topik dia puasa. So dia adalah video berkenaan dengan puasa dan juga kesihatan. Video tu akan run selama 2-3 bulan. Maksudnya dalam masa 2-3 bulan tu akan ada beberapa episod lah, mungkin 3-4 episod. Tapi dia berdasarkan kepada soalan-soalan yang you guys tanya, ataupun dia adalah extended topik berdasarkan topik yang kita pernah bincang sebelum ni. Contoh kalau hari ni aku dah sembang berkenaan dengan kenapa aku buat 143 jam, next video boleh jadi aku sembang pula berkenaan dengan macam mana aku buat 143 jam, apa teknikal dia, dan aku akan buat sesi Q and answer bersama dengan you guys lah. Itu adalah video susulan. Okay, dan jangan lupa lah untuk end of this video, kalau korang dah dengar Solocast aku ni semua, jangan lupa untuk leave a comment, leave your pendapat, ada apa soalan nak tanya. So kita akan buat next episode berkenaan dengan that particular soalan dan ataupun pendapat korang sendirilah. Aku boleh baca dan aku boleh bagi komentar lah. Okay, alright. Ada apa-apa lagi kat sini? So aku just nak bagi disclaimer lah.
So segala input yang aku bagi ni adalah pengalaman peribadi aku sendiri. Okay, aku bukan doktor, aku bukan nutritionist, aku bukan dietitian. Sekadar rakyat biasa yang sangat-sangat mantap lah, self-study dan juga self-research, dan aku boleh buat sendiri. So kalau kau dah dengar apa aku cakap hari ni dan kau decided untuk try, please try at your own risk, dan always refer kepada siapa-siapalah yang berautoriti, dan jagalah kesihatan tu elok-elok. Kalau nak buat ekstrim, again, make sure jangan sampai tahap dah pengsan, dah tergolek dog gila babi, baru nak bertindak and nak baiki something lah. Okay, aku jenis macam tu. Okay, alright, so first things first lah, kenapa aku buat sangat puasa 143 jam ni? Ni aku start dengan benda yang tidak klise lah. Okay, iaitu number one, sebab aku sangat-sangat geram lah, basically. Aku geram statement yang mengatakan orang kata apa, bila kau dah buat puasa lebih daripada 23 jam kan. So bila aku buka social media, waktu tu aku aktif di Thread lah kan. Siapa nak follow boleh, @Cikgu Luan. Waktu tu aku dah biasa buat water fasting ni 143 jam. Okay, so konteks dia geram. Ingat aku geram ni. Aku dah buat omat ni, tak silap aku dah 3 minggu buat omat. Buat 23 jam. Memang setiap minggu tu aku lost lebih kurang average of 2 kilo lah, which agak intense lah. 2 kilo, kemudian minggu depannya 1.5 kilo, 1.2 kilo. Itu memang beratnya aku turun paling gila babi lah per week tu kan. Sebelum ini per week aku turun dalam 0.2 kilogram, 0.3, 0.2 kilogram lebih kurang macam tu, kalau aku tak buat apa-apa kind of puasa. Dan aku dah fikir kan, okay, so kalau 23 jam yang aku buat, thanks to Shaizi Sam juga, sebab yalah, bagi inspirasi untuk aku buat that particular umat, is macam mana cakap, dia 23 jam ni pun dah okay, dah memang hasil dia mantap. Aku pun rasa lagi sangat bertenaga, tak macam kaedah-kaedah yang sebelum ni. Not even IF intermittent fasting 16 jam pun, dia punya impact tak sama dengan 23 jam. Dia lagi tambah jam, lagi aku rasa sangat bertenaga, lebih elok, lebih banyaklah efek-efek yang sangat positif. So aku punya teori lah kan, mengatakan yang kalau 23 jam pun dah okay, apatah lagi kalau aku try buat 47 jam, which is 2 hari lah. 143 jam, kalau you guys malah nak buat calculator ke apa, sebab ni pun solo cast, so is audio based punya input. 143 jam ni sama dengan 6 hari. Aku boleh buat total of 6 hari puasa non-stop. Dengan minum air lah. Dengan minum air, and the technical stuff is actually just minum air kosong, teh kosong, kopi kosong, Coke Zero, Pepsi Black, House Boom, no sugar. Oh sedap by the way, House Boom sekarang ni yang no sugar. Okay, so tapi dekat situ aku menerima satu, orang kata apa, tamparan lah daripada netizen, specifically netizen di Malaysia ni. Ada beberapa, saya rasa dia ni lebih kepada dietitian ataupun practitioner ataupun even doktor sendiri, gabung-gabung. Dia kata dekat thread ni, dan kebanyakan daripada dia orang ni akan cakap something like, kalau buat 23 jam ni tak sustainable, muscle kita akan loss, kita punya overall kesihatan akan makin merudum sebab metabolism pun akan affected ni semua. So aku rasa macam like, betul ke? Sebab kenapa aku cakap betul? First, aku question 23 jam yang aku buat tu, nak dibandingkan dengan lifestyle aku makan sebelum ni, iaitu aku makan 4 hingga 6 kali sehari, dan aku makan nasi, aku makan all the sugary shit, air Milo, air benda-benda gas lah, bukan air gas tak ada masalah, air gas yang ada gula lah, macam Coke biasa ni, Pepsi biasa, Sprite biasa ni semua. Nak dibandingkan dengan makan yang orang kata apa, kalori dia tu memang sangat-sangat orang kata apa, non-stop kan, masuk kan, setiap 30 minit masuk. Berbanding dengan aku puasa 23 jam, aku rasa tenaga aku lagi banyak bila aku buat puasa 23 jam berbanding dengan aku makan non-stop ni. So aku dah rasa macam like, betul ke argument yang mengatakan benda-benda negatif ni? Aku rasa tolak tepi lah kot muscle loss, sebab aku rasa muscle loss ni dia is a different topic sikit. But aku try lah untuk dapatkan balik argument pasal muscle loss ni sekejap. So aku pun try, tapi bila aku try, aku ni jenis macam ni tau, aku memerlukan some form of validation. Okay, so bila aku nampak benda yang for me agak negatif dekat thread kan, dia kata 23 jam dah tak boleh kan, aku tak pernah nampak pun dekat thread mengatakan orang dah berjaya puasa 47 jam, 60 jam, 70 jam. So apa aku buat? Aku download app, ataupun aku just pergi je website reddit.com, reddit.com.
Dan aku tengok macam mana orang luar negara buat puasa. Adakah betul dia punya argument mengatakan 23 jam ni akan menyebabkan sakit lah apa dan sebagainya kan. Bila aku buka je subreddit dia tu, topik pasal topik puasa ni, terus banyak posting yang mengatakan dan puasa 7 hari, dan puasa 14 hari, dan puasa 21, ada yang aku pernah baca 41 hari. Dan diorang ni memang purely minum air. Maksudnya 41 hari tu memang minum air saja, air kosong. Tak ada ambil mineral, tak ada ambil multivitamin seperti apa yang aku ambil lah. Which powerful. Hidup lagi. Dan dia kata memang positif gila. Memang tak ada pitam sangat. Tak ada. Memang tak ada benda yang seperti mana orang Malaysia di thread menggembar-gemburkan dekat aku. Tak ada langsung. So dekat situ aku was like, okay, so benda ni dah enough untuk validate aku, untuk aku try buat at least. Time tu aku nak try buat 36 jam. Is it? Aku try tengok je aku punya nota. First target, okay betul. So 36 jam lah. So aku membuat kan 36 jam. Sedikit technical lah. Mana aku punya phone? Aku tak, alamak, phone aku tak ada. Tapi tak apalah. Aku gunakan app, nama dia Easy Fast. Tak silap aku Android pun ada, dengan Apple pun ada, tak silap aku. So Easy Fast ni dia macam stopwatch untuk kau puasa tu berapa jam dah, 2-3 jam, 10 jam ni semua. So aku track asal target 36 jam. And then aku tak tahu lah, bila 36 jam tu dah berlalu, which aku tak rasa sangat terseksa pun buat 36 jam tu. Maybe sebab aku dah sebulan kot train untuk buat water fasting macam ni kan. Dekat sini aku rasa macam 36 jam ni pun dah okay. Why not aku just sambung je lah. Maksudnya aku dah lebih target tau. Lebih daripada 36 jam. Aku pun push dan aku try push. Aku tak target berapa jam aku nak push lah. Tapi time tu aku dapat 47 jam lah. Equal to 2 hari. Target 36 jam, dapatnya 47 jam. Dan dekat sini aku rasa daripada segi energi lah. Mungkin ada orang nak tanya kan, daripada segi energi Cikgu Luan kan. Okay. So sehari Cikgu Luan kata okay. Kalau 2 hari macam mana Cikgu Luan? Surprisingly okay. Sumpah cakap, memang aku tak tahu apa logiknya. Sehari tak makan apa-apa menyebabkan aku rasa energi aku makin bertenaga. Kalau 2 hari pula macam mana? 2 hari ni baik. What is the logic behind that? Adalah scientific explanation behind that lah kan. Antaranya adalah body kita akan melalui proses yang kita panggil sebagai autophagy. Okay, autophagy. Let me check GPT sekejap. Autophagy untuk satu perenggan at least. Autophagy untuk satu ayat lah. Untuk aku buat konten, so that aku boleh baca kepada you guys. Manakan this is an audio book, so that aku boleh ni lah dengan you guys kan. Autophagy ni proses badan makan balik sel rosak untuk recycle jadi tenaga dan juga repair diri sendiri. Itu ayat dia lah. Ayat yang agak sempoy, yang korang boleh faham secara umum lah kan. So maksudnya autophagy ni dia akan activated untuk setelah beberapa jam. Tak silap aku, ada orang kata 16 jam, ada orang kata 23 jam. Tapi for sure lepas daripada 20 jam kot, tak silap aku 20 jam tu, body akan activated this orang kata apa, repair cell, makan sel sendiri ni semualah. Yang menyebabkan itulah datangnya tenaga tu satu. Yang kedua, apabila kita punya sistem body kita ni clean, dia akan menyebabkan kita punya orang kata apa, tenaga itu replenish balik, ataupun kita refocus balik. Kita boleh fokus balik sebab rupa-rupanya bila makan kerap banyak sangat, even kita makan let's say lah 3 kali sehari kan, rupanya terlalu banyak sangat body nak kena proses non-stop. Pagi kau dah makan nasi lemak, and then tengah hari pun kau makan nasi kandar, petang kau makan mi goreng umpamanya kan. Pukul 9 makan nasi lemak, itu body sebenarnya tak sempat nak proses betul-betul sebab dalam tu ada nasi, ada telur, ada sayur juga. So body mengambil masa sebenarnya. Dan sepanjang aku try buat puasa 23 jam umpamanya, Omat, kau makan nasi lemak pagi pun, aku rasa dia betul-betul rembes. Bukan rembes, dia dah betul-betul proses nasi lemak tu. Maksudnya dia dah serap, dia dah pecahkan, dia dah jadi tahi ni semua sehari untuk dia betul-betul rembeskan. Memang untuk dia lengkapkan the whole process daripada masuk kepada dia jadi najis. Sehari. Nak cakap yang apatah lagi 3 hari. So itu sedikit teknikal lah. Apalagi aku nak cuba cakap dekat sini.
Okay, so most of the time so tak ada benda lah. Alright. Itu geram lah. Tapi dia ada sebab yang kedua. Okay, sebab yang kedua iaitu selain daripada geram, tu point pertama. Point yang kedua aku adalah aku dah start rasa macam like aku dah 15 tahun buat weight loss dan aku dah start rasa macam like it's too long lah. Ibaratnya macam kau masuk universiti, kau tak grad dalam masa 3-4 tahun. Sepatutnya kau grad 3-4 tahun tapi kau extend sebab kau gagal, sebab kau ada masalah lain, bla bla bla, kau extend lagi, extend. Kau bayangkan dia extended sampai 15 tahun sebab aku dah buat weight loss ni sejak 2011 lah. 2011 and then masalah dengan aku punya diet dalam masa 15 tahun ni is actually aku sentiasa elak perkara utama dalam weight loss. Dia bukan senaman, which aku hanya buat senaman 100%. Apa benda yang menyebabkan kita weight loss is actually pemakanan kita lah. Disiplin pemakanan kita dan aku tak boleh kawal lah disiplin pemakanan aku. Aku memang kalau makanan tu dah masuk dalam mulut aku memang tak boleh nak stop. Aku confirm tak boleh nak stop. Tapi sejak 2011 tu aku elak lah daripada buat benda-benda macam tu. Instead aku buat apa? Aku lebihkan bersukan kan. Time tu aku jogging lah. So jogging aku paling lama lah 2011 sampailah ke 2024 lah, tak silap aku. 2025 aku dah start rasa macam like aku need to do something, ataupun aku tambah gym lah 2023. Baru tambah gym 2023. Maksudnya daripada 2011 aku hanya jogging semata-mata sampailah ke 2023. Time tu aku dah bosan, aku try gym. Tapi gym pun kalau aku perasan, aku punya makanan memang aku tak jaga. Sangat tak jaga dan teknik aku pun banyak salah kan. And then aku dah decide untuk like ever since 2025 ni, bila dah ada halang-halang aku pun buat career break, I would do benda-benda gila babi lah untuk tahun 2025 ni is actually nak try puasa. IF aku dah pernah buat, which aku buat 2 tahun lepas ke setahun lepas, 16 jam selama 2 bulan. Memang result shows, memang berat pun turun ni semua. Cumanya it's not that up to the extreme sangat. Aku nak try push further and further because aku rasa 15 tahun tu dah lama sangat. So I need to speed up the process. So aku buat lah dekat situ. So cumanya lah kan. Okay, so sebelum aku nak move on kepada some form of persoalan, aku ada 3 kat sini. Tak tahu sempat ke tak untuk aku ceritakan dalam video ni ke tak, sebab dah 17 minit tak silap aku. So basically lah kan, one of the reason kenapa aku buat juga 23 lebih daripada 23 jam. Kenapa aku tak stay dengan 23 jam? Kau bayangkan result dah cantik ni dalam masa 3 minggu ni. Memang like loss 3 minggu ni aku loss berapa lah? Tak silap aku time tu 104 kilo. Sekarang ni aku waktu tu aku loss dalam 5 kilo lah, tak silap aku. Agak bagus lah, 104 jadi 99 kilo dalam masa 3 minggu. Tapi kenapa aku beria sangat nak try push lebih daripada 23 jam? So ada satu tok guru puasa, dia ni perempuan lah. Dia ni international punya orang lah. Nama dia Dr. Mindy, bukan doktor rasanya, dia practitioner lah, Mindy Peltz. Nanti you guys boleh tengok lah dekat YouTube. Memang Mindy Peltz ni memang sangat terkenal dekat YouTube, dekat podcast. Dia kata macam ni je, kalau kau tak belajar untuk push daripada benda yang kau biasa buat, contoh aku dah biasa buat 23 jam dalam masa 3 minggu, dan kau tak break the cycle, ataupun kau tak tambah intensity kemudian, dia akan rebound balik, ataupun kau jadi macam kurang semangat, ataupun daripada segi kg loss kau akan kurang. Ni adalah salah satu sebabnya. Salah satu sebabnya adalah kau tak letak hormetic stress. Okay, aku bacakan kepada you guys yang ni aku dah siap ChatGPT kan, so that kau memudahkan you guys untuk mendengar lah. Apa itu hormetic stress? Hormetic stress dalam weight loss maksudnya bila badan kena stres kecil-kecil yang tak sampai tahap bahaya, tapi cukup untuk trigger badan jadi lebih kuat dan adapt. Contoh macam puasa intermittent fasting, senaman berat atau mandi sejuk. Semua tu bagi kejutan kecil kat sel badan. Lepas tu sel akan repair dan jadi lebih efisien guna tenaga. Bila proses ni jadi konsisten, metabolism makin naik, sensitivity insulin naik, craving berkurang dan badan senang bakar lemak. Senang cerita, hormetic stress ni macam bagi cabaran kecil yang akhirnya buat badan upgrade diri. So 3 point daripada ChatGPT punya conclusion. First, letak stres kecil tapi tak bahaya. Maksudnya bila kita buat something tu, contoh macam weight loss punya strategi, kita kena letak some form of stress. Contoh macam gym lah kan. Kalau main gym, kalau kau macam angkat kg kau tu biasa-biasa, macam result tu biasa-biasa. Tapi kalau kau letak kg tu naik sikit, tapi tak ada sampai tahap macam like
shaking teruk dan akan menyebabkan kau punya joint kau patah ke apa ke, dia lagi okey. Dan yang kedua, untuk upgrade diri. In order untuk macam gym kan, kau nak angkat kg lebih dan lebih, kau kena letak sedikit beban yang kau macam dah tak boleh angkat sikit. Kalau tak, kau susah nak angkat lebih berat ataupun kau akan stay kepada berat yang sama. Okay? Yang ketiga, jangan stay buat benda lama-lama sangat, nanti kurang efektif. So yang poin ketiga ni akan melengkapkan lah kenapa aku buat juga puasa 23 jam yang ke atas. Okay? So antara 3 persoalan, aku tak tahu aku boleh sekarang ni dah 20 minit, tapi aku try dulu lah. So soalan pertama yang aku rumuskan kepada you guys yang dah tanya lah dekat social media macam TikTok dan juga Threads. Bro, kau tak penat ke puasa lama-lama macam tu? Energi kau cukup ke time kerja dan juga gym lah? Okay. So basically penat ni is actually mula-mula aku buat puasa omat 23 jam Aku start dengan 23 jam. Aku tak cakap pasal 143 jam sebab itu adalah permulaan aku. Macam mana kau nak dapat 143 jam ataupun lebih, which by the way, lepas aku dah post video aku 143 jam dekat TikTok, aku dah jumpa orang Malaysia yang buat puasa 21 hari tak silap aku. So dia buat lagi gila babi daripada aku. Okay. So bila first kau buat water fasting yang 23 jam ni kan, aku perasan waktu the first 2-3 hari aku buat, kau bayangkan kan, aku buat water fasting sambil gym tau. Okay, gila babi tak gila babi kan. The first day saja, sambil aku buat omat tu kan, 1 meal a day 23 jam tu, aku esoknya ke lepas tu, tak silap aku 2-3 hari jugalah lepas tu, aku nak toleh belakang pun, muscle aku jadi ni, sakit. Dia macam jadi robot tu, macam apa Batman Michael Keaton tu. Memang tak boleh macam ni, tak boleh. Sebab kenapa dia jadi macam tu, Cikgu Lan? Basically sebab tak silap aku lah, ni aku dah tanya ChatGPT ni semua, dia kata, dia bagi pendapat yang sebenarnya body tak boleh nak detect dia nak ambil fuel tenaga tu daripada mana. Sebab kau first time puasa ni 23 jam sebelum ni dapat tenaga daripada gula-gula, daripada makan, daripada yalah apa benda yang kita consume, itu yang dijadikan tenaga. Tiba-tiba 23 jam kau tak makan apa, so body macam like struggle untuk cari mana source of fuel. Tapi aku pasal lepas daripada 2-3 hari aku konsisten buat omat, aku konsisten buat gym, terus dah tak ada benda tu. Maksudnya daripada segi energy, daripada segi muscle cramp ni semua, lepas daripada sehari 2-3 dah memang I would say dah hilang. Malah energy tu makin improve. Sampai tahap aku rasa aku punya stamina sama ada larian ataupun main gym ataupun kebolehan bekerja aku sangat mantap buat puasa 23 jam berbanding dengan aku makan kerap 3-4 kali sehari. It's weird, yes, exactly. Dan memang sangat kurang mengantuk. Dan aku memang mental aku memang terlampau sharp lah. Bila let's say lah, aku ni jenis susah nak tidur, so aku dah start bangun pukul 6 sampailah pukul 12 malam, aku boleh aktif buat macam-macam benda. Lagi-lagi main gym lah kan, sampai 1.5 jam 2 jam, and then the same time buat grab car. Dulu grab car buat 2 jam dah barai, tapi sekarang ni aku buat grab car 4-5 jam masih lagi steady kan. Tu semualah. Okay. Persoalan yang kedua, lepas kau stop nanti kan, tak rebound balik ke berat, nanti naik lagi cepat kan. Okay, right. So basically kan, bab rebound ni dia agak technical sikit lah. Tapi disebabkan itu jugalah aku ada jadual lah. Mungkin next, benda ni aku nak cerita on the next video. Aku akan simpan soalan ni on the next video, sebab dia quite technical. Tapi basically lah, kepada you guys yang nak mendengar, so aku bagi teaser sikit. Macam mana aku boleh sampai puasa 143 jam ni, is actually aku ada jadual aku. Aku start dengan hari Senin, which aku buat puasa macam 3 hari, kemudian buat puasa 2 hari, kemudian buat 1, sampailah hari Ahad aku akan makan. Dan dia bukan cheat day. Ni ramai yang salah ni kan. Conceptual cheat day. Aku tak gunakan cheat day. Aku panggil refeed day. Refeed day. Ataupun service day. Yang mana aku akan makan. Again, aku nak try untuk kurangkan teknikal. Tapi tak apalah. Refeed day ni some form of aku akan makan sikit lah benda-benda manis. Aku akan makan nasi dan sebagainya. Dan kenapa aku buat benda tu, aku akan cerita on the next video lah. Okay, dan aku rasa aku tak boleh nak cerita on next part juga, sebab aku rasa dah kita punya masa pun dah lebih. Sebab aku nak allow for you guys yang dah mendengar solocast aku ni yang lebih kurang 24 minit, 25 minit ni semua, untuk aku sambung buat video berdasarkan komen-komen you guys. So korang kena komen dekat bawah. Lagi banyak komen yang super detail, yang korang rasa macam like, aku nak try dan aku genuinely nak try apa yang Cikgu Luan nak try, sama ada IF 16 jam ataupun 23 jam ataupun lebih daripada sehari. Macam mana Cikgu Luan buat, macam mana Cikgu Luan makan ni semua, aku nak try dan aku nak update kepada Cikgu Luan adakah it works for you guys ke tak.
Sebab ada beberapa orang yang works juga dekat track, dekat IG ni semua. So aku proud of you guys. Tapi to those yang dah cuba tapi ada apa menghadapi masalah ke apa semua, korang boleh komen kat bawah, ataupun apa-apalah korang nak bagi komentar apa semua, so that aku boleh react on the next video. So thank you guys kerana mendengar Solokas aku, Cikgu Uluan yang produce Kehiduluan. Komen kat bawah. Kita akan jumpa on the next Solokas. Okay, bye guys. Macam mana nak endkan video? Aku dah lama tak buat video. So bye guys, jumpa on next video.